Selamat pagi semua, kita bersama lagi. Pagi ni saya ke tempat ini guys, Roasted Eatery. Ini dia guys, bersebelahan dengan Bank Rakyat Permai. Tempat baru guys, kita cuba tempat ini. Selepas balik dari gereja tadi, kita ke sini, kita nak cuba guys. Tempoh hari adik saya dia promosi tempat ini, dan hari ini kita ke sini untuk mencuba guys. Cuba roasted duck, ada roasted chicken, roasted pork, BBQ pork. Okey, nampak cantik, nampak menyelerakan, dan kita nak cuba. Wow, banyak guys, banyak pilihan. Ini di luar ini, belum lagi masuk ke dalam. Bosku sudah masuk ke dalam. Banyak pilihan guys menu di sini. Sarawak black pepper roasted duck. Orang kami tahu ke kata ini yang kita order guys, itik babi merah ya. Yang satu tu bosku punya. Nampak sedap guys. Kita belum cuba lagi. Ini anak dara saya order guys. Sama juga dengan anak bujang saya. Dia suka makan mie guys. Saya suka makan nasi. Kita makan guys. Banyak pilihan guys. Ini itik panggang. Ini daging. Ayam.
kita baru sudah habis makan guys. Sedap, harga pun berpatutan. Mungkin kita akan datang lagi satu hari nanti. Pemandangan di tempat ini guys, opposite dengan KPJ Specialist Hospital sebelah sana. Tu bosku tu tak sabar nak balik tu, sudah kenyang. Dan di sebelah sana ialah Bank Rakyat. Bank Rakyat di Permai-Jaya. Ada banyak kemah didirikan sebab Gawai Bazar tak lama lagi akan bermula pada awal Mei. Okey, ini masa dia, masa tempat ini dibuka. Baru guys, masih baru lagi. Saya pun baru tahu ada tempat ini. Datanglah ke tempat ini guys. Roasted